Owner waktu beli rumah ni mula-mula bukan sebab nak bergaya, tapi sebab anak-anak ramai semua tengah besar. Ada yang tengah belajar SPM, ada yang suka main basikal dalam rumah, sampai pintu bilik pun pernah tertanggal. Jangan tanya kenapa, tanya siapa. Rumah ni jadi saksi semua kenangan. Dari anak sulung belajar ikat tali leher sampai anak bongsu belajar berenang dalam kolam yang sebelah rumah ni. Riuh, meriah. Dan yang paling best bila cucu datang. Kolam tak pernah kering, dapur tak pernah sunyi. Tapi sekarang semua dah besar, semua dah ada rumah sendiri, dah ada keluarga sendiri. Tinggal rumah ni yang makin sunyi, cuma bunyi kipas dan kenangan yang masih berputar. Owner ni nak jual rumah bukan sebab tak sayang, tapi sebab nak mulakan cerita baru. Nak beli tanah, buat rumah setingkat dan keliling tu rumah anak-anak. Biar kalau batuk pun ada orang datang hulu ubat. Kalau rindu boleh panggil je dari tingkap. Rumah ni corner lot besar. Masuk je pintu taman rumah ni, terus nampak rumah ni dulu. Guard masuk kerja, dia pandang rumah ni dulu. Tukar shift pun nampak rumah ni dulu. Memang safety. Shopee pun tak pernah miss alamat. Ada 4 bilik tidur, semua dengan aircon, 5 bilik air, 2 bilik store, tilam tebal level hotel, stoker room, dapur basah, kering dan kolam renang sedalam 4 kaki. Kalau dulu anak-anak yang suka berendam, sekarang cucu pula yang sambung cerita. Dan jiran-jiran, ini memang rezeki. 90% jiran kat sini orang Melayu. Yang kerja cikgu, prof, engineer, doktor, semua jenis. Kalau kita balik kampung 3 hari, diorang boleh tengokkan rumah. Siap ada hantar lauk lagi. Sekarang ni, zaman sekarang nak cari jiran macam ni kat tempat lain, memang susah dah. Harga 1.6 juta dengan semua barang dalam ni. Tapi kalau nak dikira dengan memori, dengan gelak tawa, dengan jiran yang baik, dengan doa-doa, majlis-majlis ilmu yang pernah ada dalam rumah ni, nilai ni tak boleh dibeli dengan nombor. Mak ayah tak minta banyak, cuma nak dekat dengan anak-anak. Bukan untuk disara, tapi untuk disapa. Pada sesiapa yang nak sambung cerita bahagia, indah dalam rumah ni, boleh kontak saya, Arif Aziz.